Simpanan tabung haji ada dividen, simpanan ASB ada dividen, tapi simpanan emas tak ada dividen. So macam mana kita nak untung dengan simpanan emas? So tuan-puan yang belum lagi tahu, pastikan tengok video ini untuk tahu jawapan dia, dan jangan lupa juga like dan save untuk rujukan pada masa akan datang. Seperti yang kita tahu, dalam simpanan emas kita tak dapat keuntungan seperti dalam tabung haji dengan ASB, iaitu dividen tahunan. So macam mana kita dapat untung dengan simpanan emas? So tuan-puan, dalam simpanan emas ni, kalau kita simpan emas untuk simpanan jangka masa panjang, dan kita dapat keuntungan hasil daripada kenaikan harga emas. Sebagai contoh, kita simpan emas pada tahun 2024, 1 gram hanyalah sekitar RM380, dan hari ini harga 1 gram telah meningkat sehingga RM610. So kita dapat keuntungan lebih kurang dalam RM300 hasil daripada simpanan emas ini. So ini adalah antara cara kita simpan emas dan dapat keuntungan. Kita dapat untung bila harga emas meningkat. Dan tuan-puan, untuk pengetahuan tuan-puan, secara puratanya kenaikan harga emas telah meningkat sekitar 10% setiap tahun selama 20 tahun. So tuan-puan, simpanan emas ini keuntungan dia berlipat kali ganda berbanding kita simpan dalam bentuk cash ataupun ASB dengan tabung haji. Tapi tak bermakna kita abaikan simpanan dalam bentuk cash dengan ASB dengan tabung haji. Kita perlu pelbagaikan simpanan. Simpan juga 3 ke 6 bulan gaji dalam bentuk cash. Simpan juga simpanan emas sebagai simpanan jangka masa panjang tuan-puan. So tuan-puan yang baru nak mula simpan emas, mula terus hari ini. Jangan tengok pada harga dahulu. Ada nak mula tu senang sahaja. Klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma, dan boleh terus mulakan simpanan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Dan tuan-puan ada soalan nak tanya, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Saya kata macam biasalah, senangnya nak simpan emas.